Info terkini SLD. Kalau tak pasang akan fail Puspakom, permit tak lepas dan kena tahan JPJ, kena saman. Apa tu SLD? SLD ni alat kawalan kelajuan kenderaan 90 km per jam. Untuk apa? Untuk keselamatan kenderaan anda di jalan raya. Tapi hati-hati bos, kalau korang nak pasang, korang kena pasang tempat yang telah diiktirafkan oleh JPJ. Contohnya seperti PTM. Untuk model lori 2015 ke atas, boleh cepat-cepat datang ke PTM untuk kita pasang SLD. Tapi untuk lori 2015 ke bawah, next year baru boleh pasang. Dan kalau korang pengguna Isuzu ataupun Fuso, korang boleh teruskan. Tapi kalau korang adalah pengguna Recon ataupun Rebuild, maaf cakap, kami tidak terima lagi Recon dan Rebuild untuk pasang Rebuild. And korang please jangan walk in. Sebab apa? Kalau korang nak pasang SLD, korang kena buat booking dekat nombor yang tertera. So, model mana yang boleh pasang? Untuk pengguna Isuzu dan juga Fuso, boleh lihat di list ini. Dan peringatan untuk anda, sebelum datang, please booking appointment dahulu. Sebab apa? Kita tak nak anda tunggu lama di pusat servis center kami. Baik, tempat yang boleh dipasang, kita mempunyai 3 lokasi, iaitu PTM Damansara, PTM Puncak Alam dan juga PTM Selayang. So, tunggu apa lagi? Kalau tak nak kena saman, pasang SLD. Dan kalau nak konten yang seterusnya, jangan lupa share, like and follow. Tambahan komen untuk kami terus DM anda untuk harga.